Assalamualaikum, apa macam mana? Petang ni kita ada di Gombak. InsyaAllah ada majlis akad nikah adik yang bungsu. Ni bakal pengantin. Kita nak bergerak ke Masjid Gombak untuk sesi akad nikah pada petang ni. Hari pun cantik, cerah, baru lepas hujan. Kata hari pun hari yang berkat lah, sepenuh 1 Muharram 1447 Hijrah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah SWT. Ni tengah duk touch up ni pengantin. Sekejap lagi kita akan bergerak ke masjid untuk sesi akad nikah. Tengah duk setting-setting, touch up dulu apa yang patut. Ni ibu pengantin lelaki, Puan Nur Hayati atau lebih dikenali Makcik Zah. Okey. Tengah touch up lagi ni. Oi. Tengah touch up tak habis-habis lagi ni. Oh, padam balik. Okey. Okey, jom kita bergerak. Okey, kita dah sampai di Masjid Gombak Utara untuk sesi akad nikah yang akan dijalankan sekejap lagi. Oh, setting untuk pengantin tak habis lagi. Sesi touch up. Oh, pakai mic. Adik jangan tinggal tu, adik tu. Afiq pegang adik. Kita bergambar dulu, orang kata sebelum masuk ke masjid. Okey, jom. Cuma nak ambil tunggu ni. Siapa nak masuk? Ini kakak pengantin. Ni pengapit esok ini pengapit esok. Ni abang pengantin. Ni abang pengantin. Kecek tak ya? Kecek boleh. KL lah, jangan cakap kecek, cakap berkata-kata. Cakap kecek. Berkata-kata. Gitu. Kita sedikit percakapan. Percakapan. Okey. Sedang menunggu kehadiran pengantin perempuan. Ni kita punya kameraman merangkap abang ipar pengantin. Pengantin perempuan pun dah sampai. Kita masuk ikut pintu utama lah, pintu masjid, pintu utama. Kejap. Tak apalah. Ni hantaran. Mana lagi? Belum sampai. Oh, belum sampai. Oh, hantaran baru sampai 1. Tunggu sekejap.
Kita ada di Masjid Gombak Utara. Sampai pukul ni? Sampai dalam pukul 12 lebih lah sampai. Awal, jam. Oh, tu jam tu. Sejam lebih jam dekat UJA. Yalah. Jap. Ya. Ni hantaran. Oh, gelap ah. Okey. Ini hantaran tadi. Ini hantaran tadi. Weh. Ini hantaran. Okey. Ada lagi? Tak boleh, kena buka slipper. Masuk masjid kena buka. Masuk masjid slipper kena buka. Masuk masjid slipper kena buka. Slipper kena buka, tak boleh pakai. Okay, kita dah bergerak masuk ke dalam masjid. Okey. Hantaran. Jom kita masuk ke sini. Ini tempat untuk sesi akad nikah petang ni. Salam lah. Cuma jalan apa jangan salah dengan Farha lagi lah. Yang lain boleh salam, tak masalah. Ada laga dah semua dapat. Ini sini baru nampak dari silau. Allah. Okey. Ini hantaran dari belah perempuan. Ini hantaran dari pihak lelaki. Oh, ambil ikut belakang pula. Kena ambil ikut depan. Macam ni. Okey. Ni ayanda.
Jadi boleh kita mula? InsyaAllah. Boleh? Gimana cepat lagi? InsyaAllah. Ilahi antal maksudi wa rahmatuka wa qulubi lillahi ta'ala a'ini wa haqqataka wa ma'afatak a'udhu billahi sallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim wa barakatuh. Yang saya muliakan, yang berusaha Tuan Hati Razak Nazir Masjid Tumpah Darul, yang saya muliakan keluarga, kenalan, sahabat andai mungkin di jiran bersama, yang saya muliakan Cik bersama di sebelah kiri saya, saksi pertama Al-Mukarram yang hadir Imam Haji Zainal bin Haji Usman, imam yang paling senior lah dalam kalangan barisan imam yang ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang rasmi dalam acara ini insya-Allah. Baik, kita mula dengan khutbah, sama-sama kita dengarkan, moga mendapat manfaat, terutamanya kepada pengantin yang berada di hadapan saya insya-Allah. Ini memang sihat. Memang sihat. Sihat. Perempuan memang setuju untuk dinikahkan. Setuju? Alhamdulillah. Haji dia angguk setuju. Kalau dia tak angguk tadi kita balik. InsyaAllah. Jadi antara dari Astaghfirullah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa daraba ilayhi wa harrama as-sifah wa aw'ada 'alayhi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa inna la farqa minni wa nazri. Hadirin dan hadirat dalam Allah, Allah SWT menyatakan perkahwinan sebagai satu cara nak meramaikan umat manusia yang bersih dan wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yaitu Adam, dan menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yaitu Hawa, dan juga membiarkan dari kedua zuriat kepada kerusakan asal yang keturunan. Allah SWT melarang zina dan juga apa juga perkara yang boleh menghampirkan diri kepada zina berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuzi supaya saya jadi membuat kasih sayang dan cinta sudah itu sama mereka. Pasangan yang kita pernah ikat pada petang ini, tentu saja di hati mereka dan perasaan tersebut berdasarkan kepada kaedah agama. Tetapi kita perlu tahu, dengan perkahwinan setiap pasangan ada tanggungjawab antara satu sama lain dari sudut kebendaan, kejiwaan dan kekeluargaan. Jadi berkaitan dengan tangan isteri, melainkan kalau ditinggalkan di rumah bukan. Jadi suami isteri kena pelihara untuk
selesaikan dengan cara kasar layanannya. Mereka tidak berdurhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Saksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina kita tengok. Hamizah bin Sin, Saya aku nikahkan engkau dengan anakku Najla Farhah binti Muhammad Nazri dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikah Najla Farhah binti Muhammad Nazri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Kabir, rehearsal Rehearsal. Okey. Ya. Tuzawijuka ala ma amarallahu bihi nafsaka bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Hamizah bin Sin, Saya aku nikahkan engkau dengan anakku Najla Farhah binti Muhammad Nazri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Najla Farhah binti Muhammad Nazri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا الله. Saudara Muhammad Hamzah bin Sin dan juga isteri saudari Najla Farhah binti Muhammad Nazri. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram. Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikanlah isteri kepada saudara kesayangan kami ini, saudari Najla Farhah binti Muhammad Nazri, sebagai seorang isteri yang setia dan bertakwa, sabar dan Allah dalam menghami bahtera rumah tangga, serta bersiap-siaga membantu suami menuju perintah Allah dan Rasulnya, juga berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat sana. Ya Allah, pertemukanlah kedua-dua pengantin ini dengan penuh seluruh kekekalan, sebagaimana Engkau jadikan antara hamba-hamba Nabi dan Rasul, bertawakan hati keduanya dalam perkembangan kedua mempelai ini. Kekalkanlah perasaan cinta dan kasih sayang sesama mereka, panjangkanlah umur mereka, murahkanlah rezeki mereka, dan muliakanlah iman mereka. Allah minkum. Baik, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, ada satu penjelasan yang saya wajib berikan kepada semua. Adapun tadi ketika kami sempurnakan dan bacakan apa yang kita mulakan dengan bismillah.
Baik, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan ya. Jadi dengan sempurna tantangan ini, maka berakhirlah acara pengajian dalam kehidupan dunia akhirat insya-Allah. Jadi kita doakan mereka kehidupan dihiasi dengan zuriat yang soleh dan saleh insya-Allah. Jadi itu saja dari saya. Aku diberi hadiah wa astagfirullah al-azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tu dengan apa? Tiba je dia ingin makan dulu kejap. Kakak, tapi bila sikit kakak nak ambil gambar ni. Alhamdulillah selesai majlis akad nikah adinda bongsu saya. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye bye.